buah yang bahaya untuk buah pinggang ni, dia tak adalah bahaya mana, tapi dia kurang sesuai lah. Okey, kenapa ada buah yang okey, buah tak okey? Sebab macam ni, buah pinggang kita ni kan filter alami badan kita. Buah pinggang adalah organ penapis utama badan kita. Jadi segala toksin, segala kekotoran badan kita ni kan, yang menapisnya buah pinggang kita lah. Termasuk juga yang memproses mineral dalam badan. Jadi ada beberapa buah ni dia tinggi dengan beberapa jenis zat, dan ada zat ni pula dia bagi beban pada buah pinggang. Contoh potasium. Jadi buah yang tinggi potasium ni you kena kurangkan lah, sebab kita tak nak beri beban pada buah pinggang kan, nak kurangkan kerja dia. Contoh, okey, buah yang bukan berbahaya yang kita kena cuba kurangkan. Satu, buah pisang. Buah pisang ni memang dia tinggi potasium, sebab tu you kena cuba kurangkan lah. Satu. Nombor dua, buah citrus, buah oren. Buah oren pun sama juga. Buah oren tinggi potasium. Buah oren dan adik-beradik dia. Buah oren, buah limau, buah lemon, adik-beradik dia lah. Grapefruit kena cuba kurang atau pantangkan. Lepas tu, buah tembikai. Tembikai pun sama juga. Tembikai dan keluarga tembikai. Watermelon, rock melon kan. Tembikai putih semua you kena cuba kurangkan atau elakkan dulu. Lepas tu of course lah, buah avocado pun sama. Ini buah mak saleh lah, dan buah durian. Selain daripada itu okey. Buah apple okey, buah pear okey, buah jambu okey, buah naga okey. Lepas tu contoh buah betik pun okey. Macam tu. So you banyakkan makan buah yang rendah potasium sebab kita nak kurangkan beban pada buah pinggang.